Ramai orang kita tak tahu khasiat buah kriye. Tok nenek kita dulu tahulah, tapi orang zaman lah ni tak beri perhatian kerana duk bergaduh dengan ubat deh. Ha, buah kriye ni ada antioksidan untuk nak buat anamul isyarat, dan ada vitamin C, ada zat besi dan ada kalsium. Bagi orang yang kurang darah tu boleh tambah darah makan buah kriye ni. Zaman dulu orang tua zaman dulu guna buah kriye hak putih hak tak masak lagi tu untuk nak berubat orang sakit perut dah. Orang berak sakit perut kan boleh makan dah buah kriye ni. Tapi khasiat buah kriye tu lebih daripada tu, seperti saya sebut tadi lah. Untuk dapat vitamin C, untuk dapat kalsium dan untuk dapat zat besi. Ia boleh makan begitu sahaja ataupun nak buat jus, nak buat air buah-buah pun boleh juga, ataupun nak masuk dalam masak sebagai gati asam pun boleh juga.